Maka cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita apabila masuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, kita disunatkan untuk menggandakan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, baginda akan beriktikaf, mengasingkan diri untuk membantu supaya beribadah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan meningkatkan lagi dan menggandakan lagi ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu disunatkan dan dianjurkan untuk kita menggandakan lagi ibadah kita, khususnya pada 10 hari yang terakhir, dan mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita beribadah, isikan setiap malam kita itu dengan ibadah. Kalau itu yang kita lakukan, insya-Allah kita pasti akan mendapat Lailatul Qadar dan tidak akan terlepas Lailatul Qadar bila setiap malam, khususnya 10 malam terakhir itu, kita isikan dengan ibadah.